Otak kita ni, dia memang sangat-sangat jago dalam buat senario yang terburuk. Kalau aku gagal macam mana? Kalau aku ditolak macam mana? Kalau benda ni susah dan aku tak boleh carry macam mana? Nanti kalau rugi macam mana? Nanti kalau semuanya tak menjadi macam mana? Dan lawaknya, apa yang Tira fikir tu tak jadi pun lagi. Perasan tak, semua benda yang Tira fikir dan Tira cakap tadi tu semua ada dalam kepala Tira saja. So apa yang Tira belajar dekat sini, kalau kepala kita ni sanggup buat 101 alasan yang buruk, kenapa kita tak boleh twist otak kita ni untuk buat 101 alasan yang baik, yang positif? Ayat-ayat yang negatif tadi, apa kata sekarang ni kita twist sebalik? Macam mana kalau benda ni jadi? Macam mana kalau aku berjaya? Macam mana kalau semua tu jadi macam yang aku plan? Macam mana kalau keputusan yang kita takut sangat nak ambil tadi tu, sebenarnya yang itulah yang dapat mengubah hidup kita? Macam mana kalau Allah dah siapkan sesuatu yang lebih baik lagi kalau kita berjaya untuk lalui benda ni? Tapi masalah dia kita, termasuklah diri Tira sekarang ni, terlalu takut dengan ketakutan sampai kita tak percaya dengan harapan. Padahal yang kita fikir tadi, positif dan negatif tu, dua-dua belum jadi pun lagi. Jadi sekarang ni, kalau kita rasa nak overthinking, kita bayang dua-dua sekali. It's okay kalau kita nak fikir buruk, tapi fikir juga what if kalau benda ni jadi? What if kalau benda ni lagi baik daripada yang aku sangka?